Pegang je. Dia pergi Mekah pun dosa dia tak boleh ampun. Macam sakit dia ni. Tak. Salah dia. Kan lele. Itu ada dalam kepala otak aku je. Apa? Ikan lele. Ni apa? Itu. Oh, panas berengkang. Nak hitam. Oh, hitam tengok. Sekejap. Baik. Okey. Clear ke tak? Ha? Clear. Oh, sahabat lama jumpa. Kan? Dia dah habis jual ni, dia jual bunga api. Mana peringgit? Peringgit hai. Kesalam. Ya. Tak petang Oh, petang lah, dah petang. Ya. Ingatkan belum petang ni. Sama. Jual bang. Ha? Bang, tak lupa bang, soya je. Soya. Boleh bang, air mana-mana jahit bang. Sampai pukul 1. Sampai ke sahur manis ni. Kita ada belakang. Tak boleh bang? Air. Kafufa ada, soya ada, soya organik. Tak ada jenjit. Alamak. Malu pula. Malu pula dia. Bila dia tahu live kan, malu dia. Dia ingat recording kan. Betul lah. Orang lelaki sekarang pun malu lah kan. Pasal orang lelaki sekarang pemalu ke? Telefon ni sengit ke? Mata aku pandang sengit. Itu ayam penyik Batam. Ayam kena langgar lori penyik. Kan? Pulut kuning, nasi butter. Nasi butter. Makan pulut kuning. Kerabu dagang. Tuh. Habis dah. Wassalam. Kat mana peringgit? Bazar peringgit. Bazar peringgit. Dah habis kuih dia dah. Dah sikit lagi. Udang besar-besar. Jatuh seekor nimpa kaki. Udang tu kan tercabut kuku. Besarnya lah. Gitulah. Kan? Dekat peringgit. Ni bazar Cempaka bukan, bazar peringgit. Peringgit. Tabak RM6. Berapa hari lagi buat raya 5 hari. Nasi kerabu, lemak, mikai. Beratur orang lah nampak.
beratur, sabar menunggu. Boleh. Salah duduk. Air kelapa dia boleh juga boleh. Boleh lah. Beratur. Ni akak ni jojak pula. Nasi kerabu pakcik tu sedap je, sedap. Nasi kerabu lain tak sedap ke? Sedap juga kan? Beratur lah. Pergi beratur sambung. Biar panjang beratur. Kan? Cendol kau. Kak, RM1. Daging dia lembut. Oh, daging lembut lah. Daging dia lembut lain. Cendol. Kau suka tak makan cendol lah? Cendol si sekam. Oh, ini sekam bang. Cendol sekam, seri sekam. Leleh haliung kau tengok kan. Dapat bang, ayam daging bang, mai singa bang. Dekat mai singa kak. Panas kita bagi kak. Betul kak. Ayam daging kak. Cucu udang sedap kan? Betul ke? Ya ke? Air kata air mana? Betul pun pun. Cucu udang ada, cucu udang. Murah bang. Cucu ketam. Mes juga nak cari bungkus dalam mutabak. Sebelah mutabak. Ada. Sebelah mutabak kita punya ayam daging, ayam pecik. Di RM1. Bazar RM1. Salam. Wan. Ni popiare. Tak nak. Ada tak nak. Ni apa? Panipuri. Tak mau. Pasal apa? Khabar sihat? Wah, baik. Tembam macam tahun lepas. Ha? Sikit sangat dia ni. Ni onde-onde. Onde-onde buah Melaka. Kan? Onde-onde buah Melaka. Bazar mana? RM1. Kalau ikut nafsu nak aja semua ni. Tapi mana boleh makan? Berbuka makan tak banyak. Nanti kenyang. Lepas tu letih. Jering balado, jering rendang, tunjang, babat, pucuk ubi. Ni bazar dekat bandar apa? Bazar RM1. Ya. Bazar RM1. Ni semua ganas-ganas punya makanan sini tau. Yang macam-macam. Kambing. Panas-panas lagi kak. Singgah bang. Orang darah tinggi jangan macam-macam nak makan kambing. Vital pergi kan. Si berani ya. Rambang mata. Tak rambang. Ayam ada daging ada kambing ada. Ayam kambing ada. King. Anak saya niaga sana. Oh, niaga. Anak awak niaga apa? Nasi ayam RM6. Abang singgah bang. Assalamualaikum. Salam. Baik bang, nasi ayam dengel bang, memang RM6 je bang, mi goreng pun ada, panas-panas. Ni anak akak ke? Kan? Bang, singgah bang, masuk bang. Nasi ayam dengel bang, datang banyak bang, RM6. Berlubang telinga. Mi goreng panas-panas bang, mi goreng panas-panas. Ya. Ya boleh apa ya? Dekat bazar ni, orang Cina pun ramai, orang India pun ramai beli. Pasal apa murah kan dia kata. Dia nak orang Cina dengan India dia datang sini dia nak sadurkan badan juga kan. Kesalam Linda. Makan makanan ni boleh jadi sadu no, badan. Masih Linda. Ramai India ni, India tadi Cina, India ramai.
Ha? Telur goreng kunyit. Lain macam bunyi kau ni. Belum ada ke lokasi RM1. Telur goreng kunyit kena buat sendiri lah. Katil. Kau balik tebal-tebal lah bang. Pak sedapnya kan. Dia taruh pelantau. Korang salah leleh-helio kan. Aroma ayam gempah di mana? Di RM1. RM1. Ini tembam sikit apam ni. Tu. Harga RM9 ni, RM9. Pak tembam. Bukan apam, martabak. Apam tembam pula. Ni 3. Bersusun yang ramai. Ni dapat gift. Dapat gift. Beratus orang lah. Susah sedap ni roti john ni kan. RM1. Ya. Beratus orang mak roti john. Tapi kan tiap kali saya pergi bazar murah now tu. Ya. Saya tengok cepedak ni kan tak sampai hati tau. Kan kalau beli kan kesian cepedak tu nak kunyah ada kan. Sayang no. Roti bongkar, Tibum. Abang jaga makan kan? Tak. Kalau makan tu tidur saya jaga kan. Tapi pernah ke tuan-tuan dan perempuan saya pergi mana-mana bazar Ramadan nampak tak saya membeli? Tak kan? Sebab saya ni kedekut. Saya kumpul duit nak pergi Mekah. Saya kedekutnya orang. Dekat ya. Dekut saya. Sebab saya susah cari duit. Saya kutip tin kat bandar Melaka. Ya. Kan. Salah orang tu. Ni kata saya sorry lah. Kat mana? RM1. Makanan banyak. Itu semua tanya pencinta telur ni nah, telur kepam. Tu. RM1 tu RM1. Bang, tinggal bang. RM3 je bang. Dah tak banyak lagi bang, RM3 je. Tak banyak lagi RM3 dia tanya. Nah. Nak rentannya. Tinggal RM3 je bang. Masuk bang. Pandang boleh pilih. Dia orang pencinta telur kepam ni susah sikit. Saya dia kata sianu pula kan. Belum tahu lah. Assalamualaikum bang, bersama saya. Mana RM1? Nasi lemak ada, nasi ayam ada bang, lauk pauk ada. Abang jangan lupa datang besok kita orang live bang Besok kita dalam niaga bang. Jangan lupa datang. Jangan lupa tekan like, komen dan share. Betul. Bagi layan. Cantik bang. Wah, ada orang bagi gift. Terima kasih yang bagi gift tap screen support abang sikit. Jangan lupa bagi gift banyak-banyak belum puasa. Okey bang, baik bang, terima kasih. Sama.
Nasi ayam tak banyak lagi. Tak Ni banyak akak. bang. Ramai orang beli. Sedap sangat orang kata. Sedap. Abang tengok ayam gunting depan tadi. Oh, ayam gunting. Mana ada ayam gunting? Ayam tu rambut dia dah panjang kan? Sana tu. Oh, jap. Mungkin rambut dia dah panjang kan, sebab itu gunting. Jap. Main singgah kat sini abang. Abang polis, main singgah dulu abang polis. Apa nak abang tak suka ini? Mana? Oh ni. Melaka kat mana? Depan hospital. Dekat hospital Peringgit. Peringgit nama tu. Oh ni. Yang bulat panjang tu apa dia? Murah. Murah. Oh ya, murah lah tu. Kat sini murtabak rendang sedap amat. Ayolah. Siapa ni? Kasih blok aje lah ni orang ni. Sekejap saya nak blok orang lah. Saya sehari kalau tak blok orang demam je. Ni. Uish, beratur lah. Rumah ada lagi? Ada. Lama tak pergi tanam ni. Belum meninggal lagi dia. Panjang umur dia tu. Dia entah ke mana merayau. Hilang. Lama tak nampak? Nampak ibu sini dia nampak ah. Oh. Kalau nak pulang puasa nak jumpa ibu kat sini. Oh. Yelah, ucap sama raya je lah. Maaf batin. Bye. Bye. Kita salah silap ibu, minta maaf Ya, sama. Okay, selamat raya. Selamat raya. Salam kat rumah anak-anak. Ya, insyaAllah. Dah menantu dah? Dah, ada cucu dah. Selori dah cucu. Okey. Bye. Bye. Ada tepung gomak, ada wajit. Dah, duit mana duit ni? Wajit lah. Wajit seketul. Tepung gomak. Tu lah. Kat mana? Peringgit. Ya. Lopez. Ini dia lopez. Balut dengan daun pisang. Oh, lopez balut daun pisang. Daun kelapa tak boleh? Tu kuih bongkok tu ujung tu. Kuih legend, kuih bongkok. And beli tak? Beli tu. Beli bagi tak ni. Kuih lopez pakcik tu sedap je. Wajit lah. Beli untuk bagi jiran. Kuih bakar. Bagi jiran. Sedap. Ni bungkus sedikit. 2. Wajib tu wajib. Wajib boleh, wajib pun boleh. 2. Kelapa tu lain harga. Oh. Lain ni. Sama harga RM1. Kelapa apa pula lain, sama. Dekat mana RM1? Tepung gomak. Kuih bungkuk tu, kuih bungkuk bungkusan tapai tu. Tepung dengan gula dalam. Kuih tu bertongkat sikit pasal ada bungkuk. Dia asal dia kuih jongkong. Kuih jongkong lah. Asal nama dia jongkong. Jongkong. Jadi jangan panggil bongkok. Kita pun ikutlah sekali. Ni ada tanya, kuih lopez ni kelapa tambah duit tak? Tak ada. Tak ada lah. Tak, kat mana? RM1. Ini tak ada tambah duit.
Itu niaga ngada-ngada tu tambah-tambah tu kan. Nasi lemak sampai RM2, tambah sambal, tambah duit, tambah cil. Sekejap, duit dah. Dia bila nak tambah, kata dia temu duka tu terlalu lama kena tambah. Lopez berapa? RM1? RM1. Ada yang cakap ni handsome ni tukang. Tu ada. Dua. Ni cucu. Oh, cucu kan. Sebab ada duit. Dua. Jadi cucu nombor 2. Oh, cucu nombor 2. Lopez nampak sedap. Memang sedap. Dia kalau tekak sehat, tak demam, duit ada, sedap je. Okey. Okay. Duit ada, tekak sehat. Wajib sirat tak? Wajib pulut. Kuih bongkok tu sedap je. Pasal kuih jongkong, kuih bongkok sama kan. Kak nak apa kak? Cawan ada plastik kak? Kalau tak kuasa nak bagi tu green tea. Sate apa? Ha? Nak beli kuah aja. Kuah aja. Kalau tak kau nak kuah aja tak isi. Lauk yang berkuah. Berkuah. Dia cakap, "Acik masak susah payah kau nak kuah aja," dia kata kan. Acik siku kepala kau dia tu. Ayam tandori payat. Ada tongking. Tongking air tadi mesti sedap sebab apa? Salam. Green tea tinggal sikit. Oh. Satu RM6. Lepas satu RM5. Salam. Kebab singgah bang. Alhamdulillah ta'ala barakatuh. Ya. RM1 ke? Ya. Popia. Ni. Dia cakap popia, tapi ini bukan popia. Ya. Sini meniaga bagus lah. Habis saja, lari saja. Acar buah. Nasi biryani. Meriah ya. Meriah. Ya. Laku saja. Belum harga ni dah habis. Johor ke? Tak, Melaka. Cara berlauk. Ya, cara dulu. Kita ada ayam daging saja. Panas bang kita masak. Oh, panas masak. Ada ke masak sejuk, masak panas kan? RM1? Ya. RM1. Tapi kan semua bazar yang saya pergi kat Melaka ni semua jual benda yang sama je. Macam ayam gunting sampai 3 orang, 4 orang niaga satu tempat kan. Pun laku juga, bagus sini. Apa pun dia jual tetap habis, tetap laku. Sebab orang Malaysia ni dia bagus dia apa? Dia suka makan. Orang Malaysia suka pakai makan. Makan. Sebab orang Malaysia suka badan sadu-sadu, kan? Budaya makan. Saya rasa bulan puasa ni bulan yang paling boros lah bagi tuan-tuan dan perempuan sekali kan. Sebab semua benda nak dibeli, nak dimakan, nak disumbat kat mulut kan. Nak sumbat kat perut. Saya berapa tahun dulu tak ada beli apa-apa kat bazar. Saya hanya jalan, Nora Aziz ada ke? Ya. Sebab apa? Saya makan nasi macam biasa, macam hari biasa. Makan macam biasa, goreng ikan masin, buat sambal, sayur. Bazar RM1. RM1. Tengok beratur lah. Apa benda tu? Nasi kerabu.
beratus mak. Sebab itu ada orang tanya saya kan. Dia kata live bazar Ramadan tak beli apa-apa pun. Lemak bakar. Oh. Itu lemak bakar ni. Itu yang berjadi badan sado tu kan. Bagus. Macam saya live dia kata tak beli apa-apa pun. Selamat salah kat mana. Lain macam kerabu dia. Itu kerabu lain, pokok kerabu. Ni bazar RM1. Tuan tanya, jalan bazar tapi tak beli tu. Saya cakap, saya ni kedekut sikit je. Bang, singgah. Saya kedekut sikit pasal apa? Jual biryani bang, ayam daging kambing. Tengah promo sekarang. Ayam biryani RM10. Ayam biryani dah RM10 bang Mele, singgah le. Dia masuk dalam. Panggillah mai singgah bang. Mai singgah bang. Bang. Nasi biryani ayam RM10 je. Tahu tak banyak lagi. Tak banyak lagi bang. Baik bang, singgah. Mantap. Bang, nasi biryani bang, mai singgah bang. Berani. Saya daripada start puasa sampai sekarang belum pernah makan nasi biryani. Sebab saya makan nasi penakut je kan. Itu buat tenyi apa tu? Ayam. Oh, tak payah buat langsung batu lah. Tenyi ayam. Sekejap. Ni. Tak ada ni kan. Kosong. Tak. Kosong lah. Apa? Nasi penakut. Saya lebih makan real food. Semua ni saya tak akan. Ada satu hari tu saya dekat Kelebang. Belilah sengkuang calit. Tahu sengkuang calit tahu tak? Tahu tak sengkuang calit? Kuih tepung pelita yang famous ada tak? Ada. Jadi makanlah. Nak tidur malam tu balik bazar Kelebang tu kan. Makanlah sengkuang calit. Tak sampai separuh. Beli 2, satu saya bagi anak saya. Rumah saya makan separuh je lah yang satu tu. Satu badan panas malam tu. Pasal apa panas? Saya lupa. Pasal sengkuang calit tu ada apa? Petis kan? Petis. Wah ada petis kan? Kat bazar RM1. Kuah petis tu saya tak makan udang. Alahan menggaru badan satu malam. Hancur badan. Sebab itulah saya tak makan semua benda. Bila orang tanya saya tak makan, saya cakap lah saya kedekut. Baru pukul 4.30 tadi. Baru pergi kau. Itulah sebab itu saya tak makan udang, sotong, ayam, itik nila, angsa semua, ikan, semua benda lah. Kira-kira 80% saya vegetarian lah. Kadang-kadang aja ambil sup ekor. Malam ni live bang, tak tahu lagi lah. Kalau tak live tu die lah tu kan. Tapi tuan-tuan pun semua suka kat benda ni. Saya pun tak tahu nak live kat mana lagi dah. Pasal apa? Bazar semua bazar dah pergi. Kan? Saya memanglah saya udang galah pun, air tawar tu, telapia pun saya tak makan. Memang real food. Saya lebih vegetarian lagi. Vegetarian. Air mangga kondok pun ada bang. Oh, air mangga kondok. Mangga piau-piau je. 10 lah. Bazar RM1. 10.
Baik bang. Baik bang. Cakap lah, malu pula dah. So ni kalau dia tak tahu live dia tak malu. Bila live dia malu kan. Ni sikit lagi tinggal nak habis. Sikit lagi nak habis lah. Patah balik habis. Patah balik habis kan. Dah macam suami dah apa. Susah. Bukan pasal apa, bukan pasal duit bukan. Makan alahan kan. Sebab itu saya tak makan. Orang bagi pun saya kadang-kadang ambil, kadang tak ambil. Sebab apa? Kalau ambil pun bagi jiran. Baik. Baik. Hari-hari habis bang. Hari-hari habis. Lambat habis. Gerai sate kat mana? Ada macam lauk bang. Ada paru belada, keli belada, masak lemak sedut, tempat cili padi, sambal sotong, ikan tenggiri sambal, asam pedas titil, asam pedas ikan telur tenggiri. Tempoyak pucuk ubi pun ada, tempoyak cili padi pun ada. Macam-macam ada bang. Biasaannya cepat habis. Oh lama apa tak tahu lah. Ada orang bagi gift ke? Nampak ke? Nampak. Ya. Yang mana berminat boleh datang tapak load nombor Niaga sampai apa? Niaga sampai Sabtu ni. Sabtu ke? Boleh datang. Tapak nombor 93 berdekatan dengan Gafar Barber, pintu daripada Sek Kitchen. Kalau hari lain niaga apa? Hari lain niaga dekat kedai makan Medasuri Tonali, bawah gym Kampung Motor. Dekat situ. Depan Geraha Maju dulu lah. Ya, betul. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih bang. Terus sebelah bang. Air padu bang. Creamy habis. Tengok. Situ pun ada air. Saya. Okey. Dulu saya macam kena pantang, hari makan guna, sekarang dah tak ada pantang. Baguslah. Saya bukan sombong, orang ajak makan saya tolak-tolak kan, orang bagi makan saya tolak. Bang, jual kambing ni kan. Kambing. So ni bang, kambing bang ni. Kambing. Kambing ni. Ni roti john kambing. Ya, kambing ni boleh bang. Roti john kambing. Boleh, jual kambing. Tengok belum makan ni. Berapa ringgit tu? 12 bang, 12 ringgit lah. Ni kemah nombor 4. Kemah nombor 4 daripada ujung lah. Jual kambing bang, bang. Boleh ni roti john kambing. Famous ni. Kalau saya makan sikit mau hitam ni kan kambing ni. Ni bawa periuk dah, periuk lah. Sini. Ni bang roti john kambing ah. RM5 je besar. Asal jual RM5? Ya, RM5, RM4. Asal jual RM4? Sederhana. Kalau kau datang sini, marilah nombor 90. Kita sampai hari Ahad je. Roti john besar lebar. Dia sedap. Sampai ke sahur kenyang ni kan. Mengambil ya. Lagi? Nampak dalam ni. Ya. Buka pakai ketang ni, nampak dalam ni. Belum makan lagi dah tengok. Belum makan lagi. Boleh sadu badan makan ni kan? Baik. Biasa orang jual bertutup. Orang darah tinggi jangan jojol nak makan kan? Itu je lah. Kalau korang nak sudi nak makan ni, RM5 je. Asal jual murah? Asal jual murah? Kemampuan dari bulan Ramadan. Jual lah mahal sikit. Janganlah mahal. Kita jual RM5. Kalau tak percaya, saya bukan nak marah tengok komen ni. Murah gila RM5. Betul. Pergi Saya tak kembali. tipu. Kalau tak tipu ni, tengok ni. Menu ni. Ni ada menu kat sini. Ada menu. Tak faham. Saya tak tahu tulis baca. Ya. RM1, RM5. Kita pun dah habis dah. Saya punya tuan kemah mana ni? Duit tak bawa. Yang ni kita tunggu coklat. Coklat pun dah habis dah. Akak ni pun. Ya, marilah sini. Besok korang datang ya. Saya buat lebih-lebih. Semua kek akak ni murah. Punya dah. Bang ni Nanti bang. datang besok lah Awak mesti kena. Sambal hitam ni. Nasi ayam goreng sambal hitam paling sedap di alam semesta. Tengok ni bang. Paling sedap di alam semesta. Ada alam semesta kan? Mak. Makhluk asing pun ada makan ni kan, alam semesta. Semesta semua masuk. Orang. Sambal hitam. Sambal hitam. Asal ada pula sambal hitam? Ini sambal hitam. Macam mana buat sambal hitam tu? Api kecil lama-lama tinggi kan? Pukul 8 jam bersedap. 8 jam. Padi campur. Susah tau. Baik, makan sekali nak lagi. Ayam besar. Makan ni kena menyandau kan? Mengecik hawa tu. Berapa ringgit? 12. Berapa ringgit? 9 ringgit. Ya, harga dia. Ayam tu potong berapa tu? Ayam tu potong 8. Potong 8 Ayam 2 kilo lebih meh. Ayam dara ke? Ayam janda? Dia ada, yang janda ada 2. Dara banyak ada. Ya.
Sikit lagi mara ni bang nak pasang. Ayam Ya. Okey, masih. Bang, masih bang. Sama-sama. Masih review buat. Saya ingat rumah saya tadi. So, salah rumah. Kesalam. Nak beli coklat mana dah? FYP. FYP tu apa? Ada benda mana bang? Tinggal bang. Tinggal kak. Dek, ya, coklat masih ada ke? Banyak lagi. Sekejap lagi saya nak pergi ambil duit kat ATM. Pergi cocok duit sekejap. Ambil yang cantik. Semua cantik ni. Dah cocok duit sekejap. Mana mesin ATM ni? Sekarang malam perut berbunyi susah kan. Kalau kek saya makan lah. Cocok duit. Ini nak pergi cocok duit ni. Sekejap. Beli kek. Tak nak beli. Abang duduk mana? Saya duduk rumah. Kunafah. Oh, jangan sebut kunafah. Transfer sikit akaun. Ya. Ada. Pakai QR. Jom. Tinggal dia. Bang, putar balik macam ni. Sekejap. Ni kau punya pasal lah ni. So putar balik. Lepas putar, lepas tu balik kan pusing balik lah. Itu pening kang bang, putar balik itulah. Dah lah sini sekarang ni panas nak hitam. Patah balik. Oh, dah patah balik macam kayu, lepas tu patah balik. Salam. Bazar Ramadan mana bang? Minta maaf. Mana dia? Mana tadi? Oh, RM1. Bagi 2. Oh, bagi 2. Dah habis. Tinggal ni je. Kalau yang besar ni bagi habis. Kalau nak, besok kau datang sini. Ini buat naik darah ni kang. Kalau yang RM4 ada. Ini boleh mendatang kemarahan. Baru pusing balik. Salam. Itu tadi kat sini. Datang kemarin boleh bang. Hari kita minta maaf bang. Nampak ada orang punya dah. Daging yang kami bang. Masing-masing dah order kepi. Dengan ni je. Salam. Yang kecil pun tak apa, sedap. Kecil ni 2 tu sekali telan. 3, 2. Boleh lah. Satu Periuk dia. Yang mana satu? Satu dah lah. Saya nak yang besar tu. Selamat petang. Dari Segamat. Oh, Segamat RM4 ambil 2 Selamat buka puasa. Ya. Kapan Segamat ke Kuantan? Baiklah sini. Saya jual murah je RM5. Besar. Besar. Itulah. Bila datang tak ada lagi. Ni saya nak pangkah kedai ni lain hari. 8. Cabut kemah bawa balik. Satu tonggeng dah coklat dah habis. Ya. Liza berantu. How are you? Ada senang datang rumah berbuka puasa meh. Segamat Dataran Merdeka. Oh. Ingat Kuala Lumpur aja Dataran Merdeka. Segamat pun ada kan. Ya. Satu diamond. Mana terlepas ni? Oh, dia balik dah. Dah habis dah ni. Habis awal lah. Ya. Bang nak tengok pizza. Pizza ni hari tak nampak. Ini hari tak ada niaga pizza. Pizza tak ada ni hari. Tak nampak saya. Oh, pizza jauh sana. Dekat depan. Oh, depan ni. Kejap lah. Kita berpusing balik kan. Kat mana? Dekat RM1. Segamat tempat kenangan tetap bunga. Barang jopeh jangan dikonang jang. Tempat jatuh lagi dikenang, barang lepas jangan terkenang. Luka lama berdarah kembali. Selalu follow lah abang. Kali ni ada kenal. Kali ni dah kenal. Kenal ke? Ya. Kenal ni. Yang mana ni kenal ni? Cuba keluar. Orang Melaka ke bukan? Saya orang Sabah tapi laki orang sini. Oh, tak pandai maki-maki Hamun lah. Pandai sikit. Pandai juga. Pandai Hamun. RM8. Mercik hawa orang macam tu sibat tahulah. Tahu kan?
Rosak. Dah rosak dia ni nak. Aduh ya. Sekejap ya. Tak jalan. Okey dah. Jalan dah. Sebab saya nampak abang tengah live kat bazar ni. Masih saya jual abang kan. Ya. Nanti datang sini Kenapa datang lah? Ya nanti support lah. Oh ya. Tapi nak tinggalkan yang besar kan? Boleh. Nak berapa? Saya nak 10, 9 bakar, 1 je saya beli. Okey, bye. Bang, nasi lemak duda tu sedap. Ya. Tapi nasi lemak dara tak sedap. Tak ada pizza. Kuih keria dia lah, pizza tak ada. Wah. Jual apa tu? Tinggal sikit je lagi ni bang. Puding buah, puding caramel. Ni puding buah kampung. Jeli buah kampung. Ada 4 tu lagi, 4 dah. Ada 4. Bayar ke 4? So bagi orang. Jap. Habiskan, senang. Ini satu lah sekali. Okey. Bagi aja kat orang Kita tak ambil. Nanti siapa lalu. Bagi orang satu-satu. Oh nanti bagi kat orang. Berapa total? 10, 14. Bagilah random siapa-siapa. Okey, terima kasih bang. Senang, cepat habis kan. Tak payah tunggu lagi. Betul tak? Murah rezeki. Buka. Okey, mas kak. Sama. Lain lambat. Kan. Senang dia terus kemas balik kan. Tak payah bawa balik barang. Kan. Dapat lauk berkuah? Tak sam. Balik rehat. Ya. Okeylah tuang-tuang dan puang-puang, saya nak balik dah. Baik bang, sedekah kat dia orang. Saya tak sedekah, saya bagi je. Suruh dia bagi. Saya masa dah time dah waktu. Mak suruh balik dah ya. Moga saya selamat buka tuan-tuan dan puan-puan. Moga Allah muliakan tuan-tuan dan puan-puan semua. Moga rezeki panjang umur, makan sedap, tidur lelap, badan sihat, kerja kuat, berkala ilaha illallah Muhammadur. Okey, jangan lupa enjoy bulan ni, boros-boros lah belanja. Bazar Ramadan belilah mengikut nafsu biar ganap duit HTR tu. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.